Sedar tak sedar, tahun 2025 dah nak tinggalkan kita. Ingat lagi tak azam tahun baru 2025? Yang nak kurus, dah kurus ke belum? Yang nak menyimpan, dah simpan ke belum? Kalau kita target nak simpan RM100 sebulan, bulan 12 ni tuan-puan sepatutnya dah ada RM1,200. Kalau nak simpan RM200 sebulan, bulan ni sepatutnya dah ada RM2,400. Persoalan ni tuan-puan, dah ada ke belum simpanan tu? Saya faham, tak mudah untuk kita bina simpanan dalam bentuk duit. Sebab apa tuan-puan? Bila nampak duit banyak, kita terus rasa nak berbelanja. Sebab itulah, ramai pakar-pakar kewangan, mereka sarankan kita simpan dalam bentuk emas. Bila simpan dalam bentuk emas ni tuan-puan, bukan saja kita hilang rasa berduit, bahkan kita sayang simpanan yang kita bina. Bila dah sayang ni tuan-puan, simpanan kita akan terus bertambah dan lebih cepat bertambah. Sebab itulah tuan-puan, kalau masih berada di takuk yang sama, masih lagi tak berjaya bina simpanan, kena ambil tindakan untuk ubah cara kita menyimpan. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas dengan serendah RM100 melalui akaun MassGap, boleh isi web video dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin. Belajar sesuatu hari ni, jom simpan emas dengan ilmu dan dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.